Nasir Jani, sosok legenda dalam dunia seni Malaysia. Bukan sekadar seorang pengarah, penulis skrip dan pelakon, tetapi juga jiwa kreatif yang telah membentuk wajah sinema tempatan sejak era 1980-an. Karyanya syarat dengan keberanian, kejujuran dan warna kehidupan yang nyata. Namun kali ini, bukan hasil seninya yang mencuri perhatian, tetapi kisah peribadinya yang selama ini jarang disentuh selepas 15 bulan menjalin hubungan yang penuh misteri. Akhirnya beliau membuka lembaran baharu dengan mengumumkan tarikh perkahwinan serta insan istimewa yang bakal berkongsi hidup dengannya. Siapakah dia dan apakah cerita di sebalik hubungan ini? Pengakuan itu tidak datang dengan gegaran besar, tetapi cukup untuk membuat ramai terdiam seketika. Dalam satu pertemuan yang sederhana, dengan nada suara yang tenang namun penuh makna, Nasir Jani akhirnya membuka rahsia yang selama ini hanya berlegar sebagai bisikan di kalangan peminat setianya. Tanpa berselindung lagi, beliau menyebut dengan jujur dia berusia 25 tahun. Sejenak, angka itu seolah-olah menggantung di udara. Perbezaan usia yang ketara segera menjadi topik perbualan. Namun, cara Nasir menyampaikannya tidak memberi ruang kepada sensasi murahan. Wajahnya tetap tenang, malah ada sinar halus yang sukar disembunyikan, seakan-akan beliau sedang menceritakan sesuatu yang sangat tulus, bukan sekadar berita untuk diperkatakan orang. Menurut Nasir, perkenalan mereka bermula tanpa dirancang, bukan di acara glamour, bukan juga di set penggambaran besar, tetapi dalam suasana yang jauh lebih sederhana dan manusiawi. Mereka bertemu melalui lingkaran kreatif yang sama, berkongsi minat terhadap seni, filem dan perbualan panjang tentang kehidupan. Apa yang pada awalnya sekadar pertukaran idea, perlahan-lahan bertukar menjadi keakraban yang tidak dijangka. Menariknya, Nasir tidak pernah cuba menyembunyikan hakikat bahawa jurang usia itu pernah membuatnya berfikir panjang. Ada malam-malam sunyi di mana beliau mempersoalkan dirinya sendiri, mempertimbangkan pandangan masyarakat dan menilai sama ada hubungan ini mampu bertahan dalam dunia yang sering cepat menghakimi. Namun, seperti yang diungkapkannya, bukan umur yang membuat kita serasi, tapi cara kita melihat dunia. Wanita muda itu, menurut Nasir, bukan sekadar hadir sebagai pasangan, tetapi sebagai seseorang yang membawa perspektif baharu dalam hidupnya. Dia melihat dunia dengan cara yang segar, berani dan jujur, sesuatu yang lama tidak dirasai oleh Nasir setelah bertahun-tahun tenggelam dalam rutin dan pengalaman yang berulang. Dalam dirinya, Nasir menemukan semula rasa ingin tahu yang hampir pudar. Ada satu momen yang diceritakan Nasir dengan penuh perlahan, seolah-olah beliau sendiri masih merasakannya. Ketika mereka berbual panjang hingga larut malam tentang filem-filem lama dan makna di sebalik setiap adegan, wanita itu tiba-tiba bertanya, "Apa yang masih belum abang capai dalam hidup?" Soalan yang sederhana, tetapi cukup untuk membuka ruang refleksi yang dalam. Dari situ, hubungan mereka tidak lagi sekadar perkenalan biasa, tetapi menjadi perjalanan dua jiwa yang saling melengkapi. Walaupun ramai yang mungkin melihat hubungan ini dari sudut perbezaan usia, Nasir memilih untuk melihatnya dari sudut kematangan emosi. Baginya, usia tidak selalu mencerminkan kedewasaan. Dan dalam banyak hal, wanita itu menunjukkan ketenangan serta kefahaman yang tidak semua orang miliki. Dia tahu bila untuk mendengar, bila untuk diam, dan bila untuk memberikan kata-kata yang tepat pada waktu yang diperlukan. Dalam diam, hubungan ini berkembang tanpa publicity berlebihan. Mereka memilih untuk tidak terlalu terbuka di media sosial, tidak mencari perhatian, sebaliknya membiarkan masa yang membuktikan kekuatan ikatan tersebut. Selama 15 bulan, mereka melalui pelbagai fasa, dari keraguan awal, penyesuaian, hingga akhirnya keyakinan yang semakin utuh. Dan kini, apabila Nasir akhirnya bersuara, ia bukan sekadar pengumuman,
tetapi satu bentuk kejujuran yang lama dipendam. Beliau tidak cuba meyakinkan sesiapa, tidak juga mempertahankan pilihannya dengan kata-kata panjang. Cukup dengan satu pengakuan yang tenang, tetapi syarat makna bahawa dalam fasa hidupnya yang sekarang, beliau telah menemukan seseorang yang membuatnya ingin memulakan lembaran baharu. Dalam fasa hidupnya kini, Nasir Jani tidak pernah benar-benar melangkah perlahan, walaupun usia telah melewati angka 70-an. Sebaliknya, beliau masih berdiri teguh sebagai seorang seniman yang tidak mahu dikurung oleh masa. Ada sesuatu yang tetap menyala dalam dirinya, satu semangat yang tidak mudah padam, seolah-olah setiap hari masih membawa ruang untuk berkarya dan bersuara. Tahun 2024 menjadi antara detik penting yang kembali mengingatkan khalayak tentang kekuatan lakonannya. Dalam filem takluk Lahad Datu, beliau menghidupkan watak Raja Imran dengan satu kedalaman yang sukar diabaikan. Ia bukan sekadar lakonan, tetapi satu bentuk penghayatan terhadap sejarah dan konflik yang benar-benar berlaku. Setiap dialog yang dilontarkan terasa berat, seolah-olah membawa beban realiti yang pernah menggoncang negara. Ramai yang melihatnya sebagai bukti bahawa pengalaman panjang Nasir tidak pernah sia-sia, malah menjadi senjata terbesarnya di layar. Namun, langkahnya tidak berhenti di situ. Di balik tabir industri, namanya masih tercatat dalam beberapa projek yang sedang menunggu waktu untuk diperkenalkan kepada umum. Takluk 2, Op Daulat dan juga filem Gayung menjadi antara karya yang kini berada dalam fasa pasca produksi. Walaupun belum ditayangkan, kehadirannya dalam projek-projek ini sudah cukup untuk menimbulkan rasa ingin tahu, terutama bagi mereka yang mengikuti perjalanan seni beliau sejak dahulu. Di luar kamera, Nasir memilih untuk terus memberi, bukan sekadar melalui karya, tetapi juga melalui ilmu. Beliau sering hadir dalam sesi, perbincangan, forum dan bengkel, berkongsi pengalaman yang tidak boleh dipelajari hanya dari buku. Topik seperti penapisan filem, hak cipta dan kebebasan berkarya sering menjadi inti perbualannya. Cara beliau berbicara tidak pernah berlapik secara berlebihan, tetapi tetap terarah, jujur dan kadang-kadang menyentuh sisi yang kurang selesa untuk didengar. Namun itulah yang menjadikan suaranya relevan. Menariknya, di tengah segala kesibukan ini, Nasir tidak pernah meninggalkan dunia penulisan. Dari skrip filem hingga lirik lagu, beliau terus menulis dengan gaya yang tersendiri. Namanya sering dikaitkan dengan beberapa karya muzik rock yang pernah menjadi nadi generasi terdahulu, termasuk kolaborasinya dengan kumpulan Wings. Lirik-lirik tersebut bukan sekadar hiburan, tetapi refleksi zaman, penuh dengan semangat, pemberontakan dan kejujuran yang jarang ditemui. Sikapnya yang sering dilabel sebagai rebel bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Ia datang dari pengalaman panjang berdepan dengan pelbagai bentuk ketidakadilan dalam industri. Nasir tidak pernah diam apabila menyentuh isu cetak rompak, penindasan terhadap pengkarya atau sistem yang menurutnya terlalu mengongkong kreativiti. Baginya, seni tidak sepatutnya dikawal hingga kehilangan roh. Perjalanan hidup dan perjuangannya itu akhirnya dirakam dalam sebuah dokumentari bertajuk Nasir Jani Melawan Lembaga Puaka. Filem ini bukan sekadar menceritakan tentang dirinya sebagai individu, tetapi sebagai simbol kepada satu generasi pengkarya yang enggan tunduk. Ia memperlihatkan sisi Nasir yang mungkin tidak semua orang kenal, sisi yang keras, tegas, tetapi pada masa yang sama sangat mencintai dunia seni dengan cara yang mendalam. Dan di tengah semua ini, kisah cintanya yang baru seolah-olah menjadi lapisan lain dalam naratif hidupnya. Seorang lelaki yang telah melalui begitu banyak fasa, kini masih memilih untuk membuka hati, untuk mempercayai dan untuk memulakan sesuatu yang baharu tanpa mengorbankan siapa dirinya yang sebenar. Dalam setiap kisah cinta, kita sering melihat dari luar
tanpa benar-benar memahami perjalanan di dalamnya. Apa yang dilalui oleh Nasir Jani dan pasangannya bukan sekadar soal perbezaan usia atau perhatian umum, tetapi tentang dua insan yang memilih untuk saling memahami di waktu yang tidak disangka. Di sebalik segala pandangan dan penilaian, mungkin yang mereka perlukan hanyalah sedikit ruang dan juga sedikit empati daripada kita semua. Cinta tidak pernah datang dengan ukuran yang sama untuk setiap orang. Ada yang hadir awal, ada yang datang lewat, dan ada juga yang muncul ketika kita sudah melalui begitu banyak liku kehidupan. Apa yang penting bukan bila ia bermula, tetapi bagaimana ia dijaga. Dan dalam kisah ini, jelas terlihat usaha, keikhlasan dan keberanian untuk memilih bahagia, walaupun jalan itu tidak selalu mudah. Jadi, daripada kita cepat menghukum, mungkin lebih indah jika kita memilih untuk mendoakan. Mendoakan agar hubungan ini diberkati, agar mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi apa sahaja yang mendatang, dan agar cinta yang mereka bina terus berkembang dengan tenang dan jujur. Jika anda juga merasakan bahawa setiap manusia berhak untuk bahagia dengan cara mereka sendiri, tunjukkan sokongan anda. Tekan like, kongsikan video ini kepada mereka yang mungkin perlu melihat sisi lain sebuah kisah cinta, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita dapat terus berkongsi cerita-cerita yang menyentuh hati seperti ini.